Kan kau cakap saya tipu lah apa kan. Ni muntah saya nampak. Maaf saya tunjuk sikit je. Nampak? Nampak tak muntah? Kan ada orang cakap saya tipu ke apa kan. Waalaikumsalam. Dengar bunyi. Dengar bunyi. Kalau kau dengar ada bunyi tadi tau. Bila saya pandang, ada satu benda datang kat saya, depan saya ni. Faham Faham. Saya tak bernafas. Tu yang saya Terima kasih. Waalaikumsalam. Aduh. Lakonan. Makanan. Jom korang kita serang. Salam, kenapa tak buat kawan? Waalaikumsalam. Saya memang bergerak solo. Alhamdulillah. Jangan baca negatif. Tak, saya ada tentera saya. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Saya tak nak cakap banyak je. Kalau saya tak maafkan nanti kan awak sakit, cik saya nanti merangkak cik saya. Tu je saya cakap. Tu je saya berani cakap. Tapi saya tak nak doa yang buruk-buruk lah. Saya baru saja lepas isyak, lepas maghrib kan. Kita pun dalam wuduk. Walaupun saya dah minum. Malas lah. Sekejap bagi saya berasap sekejap biar dia baca. Jobon cik pasal tak suka jangan tengok. Tak apalah kan. Orang-orang macam tu tak mendatangkan apa-apa pun bagi kita. Dia nak menjatuhkan kita kan. Ke abang Jobon nak naik kereta api tak sempat. Alah. Tag nama dia je tadi. Senang tag. Aduh. Suara pagi. Aduh. Saya rasa saya kena pindah lah sikit. Sebab dekat sini walaupun saya muntah tapi saya bau. Aduh, pening kepala saya. Suara tak takut ke? Tak, insyaAllah kita takut pada Allah. Jangan keluar berita pula besok. Saya dah baca tadi kat Wasabi tadi. Aduh. Waalaikumsalam. Betul kan Fiza Nasir? Saya dah baca tadi. Silakan host. Aduh saya dah tunjuk bukti dah saya muntah. Abang Jib, terima kasih Abang Jib. Waalaikumsalam. Terima kasih As. Elok-elok boleh tengok saya buat live langsung dah kena hantar ke bulan. Dah tak dapat tengok live saya. Pindahlah sikit. Itulah saya nak pindah ke tepi sikit. Nak pindah ke tepi sikit. Hai Hantu. Hai Abang Ramlan. Hai juga. Tu lah. Banyak makanan tapi saya malas nak layan. Assalamualaikum Jack. Waalaikumsalam. Tu lah Abang Ramlah. Kak Ramlah kot. Kak Ramlah Mamat. Aduh. Ke anak dia yang main TikTok mak dia. Aduh, kesian mak dia. Tak pasal-pasal mak dia kena ke bulan. Anak dia buat angkara. Aduh, tak payah layan. Betul-betul. Tak kisah pun. Saya tak kisah pun. Saya sekarang dah okey dah. Kan? Dalam live ni malas. Tapi jumpa depan-depan. Dik, okey ke hari ni sihat? Sihat nanti semalam. Alhamdulillah, saya okey, saya sihat. Hai nenek. Aduh, tempat laluannya tu gali sikit. Oh, ni laluan dia Dok. Kuat lah sekejap Good luck insyaAllah. Entah bulan je. Betul-betul. Saya posisi sini boleh Sini sikit boleh. Fiza, yang awak screenshot tu kat belakang sini Yang nampak sosok muka tu.
Lambat lagi ke? Yang mengarah-mengarah tu tolong PC dulu, support saya dulu. Sambil-sambil saya menghibur, saya cari rezeki akak. Okey. TikTok dah sediakan dah, saya dah sediakan dah. Kat sini tas QR pun saya sediakan kat BTT. Sekejap lah baba akak Sekejap lah, jangan buat masa saya bang akak. Kalau kat kubur sekarang saya masuk dah. Sekejap lah Terima kasih S. Kejap nanti saya masuk, jangan risau. Boleh jalankan tas ataupun TNG. Terima kasih Cik Puan S. Terima kasih. Terima kasih yang taping-taping. Terima kasih Kak Reni 25. Echa, thank you Echa. Tak apa, kami tunggu. Terima kasih Kak memahami. Terima kasih. Saya tak adalah sidai korang lama-lama, tak ada pun. Kejap lah, saya pun baru lepas muntah kan. Nak bercakap pun faham lah. Kalau kita dah muntah, rasa kat tekak tu macam mana kan. Mual. Nenek belum siap, lambat sampai. Aduh. Nenek tengah siap. Okey Kak Asma, boleh. Terima kasih Kak Asma. Senang macam ni, siapa yang rasa semua ni bohong, tipu belaka, jangan tengok. Betul. Terima kasih Kak Mira. Saya tak sempat baca habis, dah hilang dah komen tu. Sekejap Senang macam ni, siapa yang rasa semua bohong, tipu belaka, jangan tengok. Jangan menggunakan jari jemarinya. Betul. Daripada kita buat dosa, baik kita cek pahala kan. Yang komplitkan satu. Terima kasih Abang Limau. Terima kasih. Okey. Allahumma salli. Ni nak cek tongkat tadi. Jumpa lagi tu. Dekat negeri mana? Kita kat negeri Sembilan. F1. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang baru join grup. Salam Abang Syah Fiber. Terima kasih Abang Syah Fiber, saya nampak. Terima kasih Abang Syah sudi hadir, sudi join grup saya. Terima kasih. F1. Petang buat apa? Petang kita explore untuk tengok keadaan, lokasi dan sebagainya. Malam kalau tak ada halangan baru saya masuk. Kalau anda kata petang tak okey, saya akan pergi lain tempat untuk tengok mana tempat yang okey, yang tak membahayakan keselamatan dan sebagainya. Sama-sama terbaik Abang Syah. Lag tadi. Lag ke Abang Syah? Sekarang dah okey ke? Okey. Tadi saya terlupa, minta maaf Ada saya suruh saya cerita pasal rumah ni Siapa yang tak tahu cerita? Ramai ke yang tak tahu cerita pasal rumah ni? Okey, alhamdulillah. Okey dah. Alhamdulillah. Saya okey. Tak tahu, boleh man. Nur Arisha, boleh. Kita spill, dengar baik-baik korang. Okey, betul-betul. Saya, okey baik. So saya cerita sekarang boleh Jom. Saya tengah berasap ni sekejap. Terima kasih Kak Rosalina. Ada suara budak, ya betul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, subhanallah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya cerita Tak boleh cakap kuat, takut nanti Kang tak sedap kan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang PC Okey, yang berusaha rezeki, terima kasih. Kita spill dengan baik-baik. Okey, ni saya cerita. Okey, berasap dulu dah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua penonton-penonton, pada viewer-viewer, supporter-supporter dan semualah yang bermain TikTok dan belas saya. Alhamdulillah. Terima kasih, selamat datang dan salam kenal daripada saya, Jack Paranormal, yang berasal daripada Negeri Sembilan juga. Terima kasih pada Kak Fatin Afifah, semua rezeki. Okey.
rumah yang kita buat explore petang tadi dan juga rumah pada malam ini yang telah kita hadirkan lagi sekali. Ada suara yang ikut saya. Okey, dia nak cerita ni memang agak susah tau, jujur saya cakap, sebab saya tak boleh fokus sebab nanti kan tu sana sini farm memang saya terganggu. Terima kasih Kak Lira. Okey, jadi rumah ini 3 generasi. Mana-mana budak-budak di sini akan panggil 3 generasi, tetapi saya tak nak panggil rumah 3 generasi. Terima kasih Kak Lira, terima kasih hadir, terima kasih. Jadi saya akan panggil rumah ini sebagai rumah puaka, banglo puaka. Okey. Rumah ini asal usulnya yang mana tengok petang tadi, last diduduki pada tahun bila? Okey. 1918 saya tak silap saya tadi. Tak silap saya lebih kurang macam tu, nanti kita tengok balik. Okey. So rumah ini asal usulnya adalah perkampungan orang asli. Okey, orang asli, orang Melayu. 1918. Terima kasih Kak Asnida. Okey, perkampungan orang asli dan juga orang Melayu kita. Okey. Sebelum terjadinya peperangan, kita dekat rumah sini ada pihak-pihak British telah duduk untuk menjaga bangsa-bangsa kita daripada serangan pihak Jepun. Okey. Jadi pasal kisah British tu saya tak berapa mahir sangat, tapi sayang saya dengar kisah-kisah orang bercerita berkenaan dengan kisah Jepun. Jepun telah gunakan rumah ini. Laju ke suara saya ke okey? Sekejap, saya takut suara saya laju pula. Nak cerita saya sejuk pula ni. Rasa lain macam pula. Aku nak bercerita. Jangan ganggu aku. Okey, okey. Okey, saya cerita sekali Minta maaf abang kakak Ya betul, saya dengar. Saya rasa panas ni, saya rasa panas. Rasa macam mana cakap tak apalah, abaikan. So, apabila pihak Jepun jadikan rumah ini sebagai markas kolonial, markas diorang punya general dan sebagainya, terdapat pelbagai kisah-kisah mistik yang telah terjadi di rumah ini. Salah satunya terjadi tempat penggal kepala, faham terjadinya kisah-kisah budak-budak perempuan ataupun kaum-kaum wanita yang telah diperkosa, yang telah di ROGOL, pelbagai benda-benda yang mistik lah, faham Di sini ketua kampung ataupun orang asli tu telah dipenggal kepalanya sehinggalah kepalanya digantung di ruang tamu tempat kita masuk tadi. Okey. Kepala tu dibiarkan sehingga mereput sendiri. Okey. Ya, 2 semalam. So faham tak? Ada soalan tak? Ada yang faham tak? Ada yang soalan tak? Siapa tu? Dengar ada suara. Dengar. Ya, saya seorang. Takut tak? Tak takut. Nenek nak join sekali. Tu pasal berhantu. Ya, betul. Dia bukan berhantu ke. Jadi saya tak nak cerita rumah ini roh tak aman ke. Ada pelbagai saya tak nak cerita. Faham kan? Sebab kita hormat tempat dia, kita hormat apa yang telah terjadi. Semua tu adalah kun fayakun. Orang kata kalau dah terjadi, akan terjadi juga. Cerita apa ni? Tak ada cerita apa-apa pun Kak. Kita orang membawang je. Rumah ni tepi jalan besar ke tak? Jalan kecil, depan sikit bawah ada jalan besar. Lambat Kak. Itulah. Orang dah habis. Nenek datang nak bagi sara. Assalamualaikum Cik Waalaikumsalam Mifa. Dapat saya cerita sekali Tak apalah, mungkin dia baru masuk. Ada lagi tak Kak? Akak tu ada lagi tak? Saya tak nak nanti kasih cerita akak dah tidur pula. Try komen. Ini tu macam dekat. Kau dengar tu betul, ada suara-suara yang bukan-bukan. Itu saya tak cerita lagi kat belakang tu yang korang tengok tadi tu kan. Itu adalah penjara lama.
penjara lama. Depan tu kalau nampak ada bumbung yang dah usang, hancur tu, itu adalah rumah bomoh ataupun rumah dukun. Rumah tepi tu adalah tempat-tempat yang lagi ni. Cumanya saya tak boleh masuk sebab semak dah naik tinggi. Ini tu bunyi macam dekat. Ya, betul. Akak tu tak ada lah tak ada. Akak tu tak ada so tak ada cerita bunyi macam tongkat JH the chapter. Kawan saya tu cerita kisah rumah kosong. Ya, betul. Lag. Aduh, kenapa lag pula? Kawasan tu besar. Kalau nak katakan perkampungan, faham kan perkampungan? Lepas tu dia telah robohkan, dia telah jadikan dia punya tempat markas yang kau nampak ni lah. So dalam ni ada desain-desain rumah-rumah lama, seperti desain rumah British, rumah orang putih. Faham kan? Terima kasih Mahathir. Okey, tak lag. Itulah, ada yang lag, ada yang tak lag. Masuk keluar balik kalau lag. Betul-betul. Kalau lag, keluar masuk balik. Itu je yang kita boleh buat. Dah okey, alhamdulillah. Nenek tu ada cucu tapi kena seksa dengan cucu sendiri. Ini ikut abang GD 9 ni pun korang boleh juga kot follow dia. Dia ni mungkin budak parah kot, dia tahu kisah-kisah sini kot. Saya tak tahulah benar atau tidak sebab saya tak pernah dengar cerita ni. Ini saya cakap terus terang, saya tak dengar cerita-cerita macam ni lah. Tapi dah ada komen tu, tak tahulah betul tak betul. Kan Kak Petra, terima kasih Kak Petra. Tak pasti betul atau tidak. Ini dia cerita, bukan saya. Macam bunyi tongkat Kaistan lah. Selamat datang. Kena buat teman lah, jaga kamera supaya tak dapat dialih jam semalam. Kamera tu tak ada masalah sebenarnya Kak. Kamera ke apa ke, benda tu memang kita jaga, kita lindung. Tapi orang kata paling penting aspek keselamatan. Tu saja. Kan? Kalau setakat kamera tu perkara normal. Depan viewer saya, kepala saya terpacakkan kaca semua, lagi dahsyat. Dia bukan pasal kamera, di luar jangkaan. Betul. Tepat sekali jawapan. Benda tu di luar jangkaan. Saya pun tak minta benda tu datang. Saya pun tak minta benda tu gerak kamera ke apa, tak ada. So are you ready guys? 958 dah. Tapping berapa dah? Okay, mantap. Hari ni cuma laju. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam ni bawa semangat kan. Okay. So saya masuk dalam. Yang mana yang boleh selesaikan task, boleh selesaikan task. Yang mana nak berkongsi rezeki, boleh tekan dekat QR saya, dekat VTT. Terima kasih abang-abang kakak. Tak ada paksaan pun. Jangan rasa atau terfikir saya memaksa. Okey, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Lampu ni, saya buka lampu ni. Sebab main sini dia tak boleh nak terlampau terang sangat, tak boleh terlampau gelap sangat. Sebab benda ni dia susah kita nak duga. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Buat balik tas. Oh, tas saya tak ada Alamak, terima kasih Fiza. Kenapa TikTok ni Aduh. Patutlah senyap je. Ni apa benda yang TikTok hantar ni? Saya tekan je lah Saya tak buat apa-apa ni. Tak apa ni. Sekejap. Ni TikTok yang apa ni? Itulah, saya tekan je. Okey. Korang siapa projek tas maupun tersinggung, terima kasih. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah la ilaha illa huwa. Man sala siyas fa innahu ila bismi la yuhid bi shay'in bihi la bimasha wa sayusi usab ayahudu isma Allahumma salli ala Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan memudahkan segala urusanku ya Allah. Mudahkanlah rezekiku, lancarkan rezekiku ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami untuk pergi dan balik ya Allah. Selamatkanlah perjalanan kami semua ya Allah.
Hanya padamu kau mohon ya Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal wala wa ni'mal nasir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahu akbar. Allah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Are you ready guys? Abang-abang kakak. Kenapa ni phone saya ni longgar? So kita tinggalkan kita punya barang lah. So ada air saya. Alamak, air atas muntah ke? Aduh, air atas muntah pula. Aduh. Kenapa kau parking situ air? Banyak lagi tempat kau nak parking. Situ kau duduk. Jam. Allahu Akbar. Saya tengok sini dulu sebab biasa situ yang jam. Aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nenek suruh pergi mana? Apa benda siap macam alien muka ni? Apa tu? Assalamualaikum. Hey. Subhanallah. Dengar. Assalamualaikum. Bismillah. Oh, memang pintu ni memang kunci kan? Memang pintu tak boleh buka. Saya lupa pintu ni memang terkunci, tak boleh buka. Allah Akbar. Allah Akbar, Allah. Sekejap saya. Okey tak brightness saya? Asal gelap Buku minta tolong. Maksudnya tak faham. Budak minta tolong. Terima kasih Fika. Gelap sikit. Gelap ke? Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. So petang tadi kita fokus kat sini lah. Petang tadi kita fokus kat sini. So malam pun kita fokus dekat sini juga. Cumanya tak pasti. Gelap. Assalamualaikum. Kejap. Wish, tali pinggang betul. Tak sedar kita kat sini lah. Aduh. Ada suara? Suara apa? Suara terang? Nek, muncul Nek. Aku datang lagi sekali Nek.
Dengar. Allahu Akbar. Dengar macam ada step kat sini. Suara cong. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Subhanallah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Apa benda tu? Tunjukkan diri kalian, ya masyarakat jin. Dia kadang murah. Janganlah kau sok-sok jagoan di sini. Terima kasih Kak Mel, terima kasih Kak Fika. Kenapa aku rasa dia macam Ya Allah Hadir, terima kasih Yus, thank you Yus. Ada orang ke? Siapa? Tak ada benda pun sini. Sini tak ada benda. Tapi kenapa rasa dia macam Kau ni betul-betul mainkan aku lah. Allahu Akbar. Patung bear. Patung bear. Bismillah. Patung bear. Tak ada. Patung bear tak ada. Patung bear. Weh, dia kelawar busuknya. Patung bear tak ada. Tak ada. Dah ambil kot.
Eh. Kau jangan main setan. Kau jangan main setan. Kalau betul kau panggil, munculkan diri kau. Munculkan diri kau. Kau kat mana? Tak payah layan lah. Tak payah layan. Kita layan dia pun buat penat je. Zihan, makanan. Ya Allah, berat lagi kaki aku ni, ya Allah. Mudahkanlah urusanku, ya Allah. Ya Allah, lindungilah aku, ya Allah. Allahu Akbar. Hantar Zihan ke bulan. Dia buka pintu suruh keluar. Pintu mana? Pintu mana? Hah? Diam pula Zihan ni. Pintu mana? Tadi dah. Tu tadi, apa tu? Apa? Apa yang tu, apa yang ni?
Dengar. Kau suruh pergi. Pergi ke mana? Kayak ni. Dengar. Nampak dia mengintai tu? Kat lubang tu. Tinggi kau. Kak Salmiah, terima kasih. Ada muka. Kalau kau nampak tadi ada muka intens kat sini. Saya tak bohong korang nampak rezeki yang tak nampak, saya minta maaf. Itu saja. Okey. Boleh fikir saya tinggi saya pun lebih kurang tinggi ni. Ini tinggi 2 kali ganda daripada saya. Betul, rumah penjajah orang putih. Ini dapur dia. Nampak dapur dia. Terima kasih Kak Mimi, terima kasih. Ayo. Tinjau aku lagi. Aku nampak kau intai. Aku nampak kau intai aku tadi. Ayo. Kemari. Ukrush ya masyaallah jin. Kau tak berani. Aduh, tak kelawan ni sakit hidung betul lah. Jangan ada paku-paku ke ni. Saya takut paku ke apa ni. Ya Allah. Bisa ada paku-paku ke apa. Okey. Saya dah nampak. Siapa nak tengok? Siapa nak tengok komen 1? Cepat, saya dah nampak ni, cepat. Siapa nak tengok? Komen 1. Terima kasih Kak ini. Ready Nak tengok. Betul nak tengok betul. Ramai nak tengok Okay. Siut kau. Apa benda duk sini? Aduh. Ini bukan Viva sakit jantung, aku yang sakit jantung, Hanat. Bengong. Kau tanpa frame kat sini, aku tengok-tengok aku yang terkejut, bro. Bengong kau ni. Screenshot, cepat. Aduh. Hai, ya Allah. Siut betul lah.
Aku ingat kau melekat kat dinding ke apa benda lah tadi. Aduh, sorry. Saya pun terkejut. Saya saja nak bagi orang nampak dia ni. Kurang ajar betul. Aduh, ya Allah. Ya, lalu. Tak ada Okay, cuba dah screenshot Okay, tak nak tengok tak nak tengok ni. Allah, kenapalah aku masuk bilik ni aku sekali terkejut. Bengong. Aduh, ya Allah. Jangan marah berkurang Hilang takut. Maksudnya? Gambar Mak Saleh. Tak tahu gambar apa tu? Gambar Mak Saleh Waalaikumsalam. Kalau marah kena jual Betul-betul. Marah kena jual Wih, panas ni, ya Allah. Tak ada aircon ke rumah ni. Dah takut terus tergelak. Dia lalu. Mana? Dia lalu kat mana? Dia lalu kat mana? Serius Lalu-lalu ke? Betul ke? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kau jangan main pintu oi. Cik, dia kata mati kau. Dia suruh pergi. Okey. Saya rasa saya nak main. Kita main uji nyali tak? Kita main uji nyali nak? Sekejap, saya ada bawa. Ada dalam kereta tadi, saya lupa lah. Tak tahu ada tak ada. Sekejap Allah Akbar. Kita main uji nyali sini. Sini. Okey tak? Okey nak main tempat lain? Apa tu? Cahaya apa tu? Biarlah. Kak Yani, terima kasih Kak Yani. Semua rezeki. Alhamdulillah. Sekejap sambil kita berasak sekejap. Sekejap. Tapi tak ada lilin, tak apa ke? Tak tahu lampu apa menyala bang, tak tahu. Uji nyali tu apa? Uji nyali tu interaksi dengan dia. Kita cuba interaksi sebab kita dah sedia kat sini. Tapi saya tak ada bawa lilin, saya tak ada bawa kemenyan, tak ada bawa apa? Colok tak ada. Sekejap mana saya buat Sepah sangat sini. Sepah pula. Kena kemas kat sini lah, kat sini. Kita main kat sini okey tak? Kita main kat sini.
Aduh. Tinggal batang penyapu je. Penyapu mana? Allah Akbar. Sabarlah, aku nak tolong kau sapu ni. Tapi kotor lah. Kotor lah. Ini kotor ni. Macam tak bersih. Boleh tak? Bersih tak? Aduh, rumah besar-besar vacuum pun tak ada ke? Ha? Duduk sini ya. Okey. Panas pakai apa lah? Panas pakai tong lah. Aduh. Okey. Bismillah. Aduh. Dah bontot aku pula ada sumbat kat sini lah. Aduh, macam mana ni? Ayo. Aduh. Okey, bontot aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Allahu la ilaha illallah. Allahumma fis samawati wa fil ardi. Masalah. Ya Allah. Ya masyaallah. Wala ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahu akbar. Okey. Tapi tak ada benda kita nak buat ni jap. Macam mana nak guna ni? Guna asap rokok kan pakai kena pen. Pakai kena pen ni guna asap rokok. Sampai sekarang masa ada lampu lagi kat situ, saya tak pasti lampu bernyala dulu. Okey. Tunjukkan sosok kalian. Aku tantang kalian, aku cabar kalian. Ukhruj. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar.
Nyamuk pun tak nak bincang. Aduh. Dalam sehari habis satu botol je. Kemari. Adakah kau marah aku kutuk kat kau? Pukul sejin. Apa yang kau nak? Jelmakan diri kalian. Keluar kalian. Kau sakit? Keluar kalian. Siapa kau? Aku penghuni. Kau datang kacau tempat aku. Terus? Ini rumah aku. Berapa ekor ada sini? Kau bunyi terus, aku cari kau. So kau nampak tadi memang ada kat sini, okey? Kita cuba fokus. Okey. Tadi memang dia muncul kat sini tadi. Tadi memang saya kamera bergerak ke? Abang Nasir, terima kasih Abang Nasir. Kamera bergerak ke? Kau betul-betul nak memenatkan aku ni. Terima kasih abang. Allahu Akbar. So kalau tak boleh macam tu, kita cuba cara lain. Sini bang. Apa ni? Apa ni? Kayu apa ni? Allahu Akbar. Nak sentuh? Ish. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak guna benda apa? Tak ada benda kat sini. Tadi ada tak abang-abang kakak? Jujurlah dengan saya, ada tak tadi? Dia baru habis makan rambutan. Ni buat rambutan ke ni? Rambutan ke ni? Longan? Macam sel.
Benda siap ni. Tu rambutan tu. Confirm rambutan. Ha? Abang dengar tak suara apa? Saya tak dengar. Solo ke? Solo.